Ramai orang kata tak nak beli emas sebab emas mahal. Ada pula kata takut nak beli emas sebab nanti harga emas jatuh. Tapi soalan saya mudah je. Pernah tak kita fikir apa jadi bila ringgit yang jatuh? Malaysia pernah alami kejatuhan ringgit hampir 50% pada tahun 1997. Waktu tu, duit kita jatuh sangat teruk. Nilai simpanan menyusut. Kuasa beli merosot. Disebabkan krisis tu, kerajaan mula bercakap tentang emas dan Bank Negara Malaysia mengeluarkan shilling emas yang pertama iaitu kijang emas. Kenapa emas? Sebab emas bukanlah untuk kita kaya cepat tapi untuk selamatkan nilai duit kita. Menurut mentor saya, Tuan Haji Muhammad Zulkifli Syafiee, hampir semua pakar emas sepakat emas adalah simpanan dan bukannya hasil spekulasi. Fungsi emas adalah melindungi kekayaan kita daripada ketidaktentuan ekonomi dan politik. Bila saja ringgit jatuh, tak ada siapa berebut nak pegang duit kita, termasuk negara jiran. Tetapi bila harga emas yang jatuh, permintaan emas meningkat sebab nilai tak pernah pun jatuh kosong. Jadi tuan-puan, kalau tuan-puan jelas dengan penjelasan saya dan nak mulakan tabungan emas melalui akaun Public Gold, boleh isi korang sign up dan saya akan tunjukkan cara simpan emas yang terbaik untuk tuan-puan. Emas, pasport kekayaan kita semua.